Korang pernah try tak tabur serbuk kunyit dalam minyak panas sebelum goreng ayam? Saya pun baru first time try. Rupa-rupanya kuning elok je ayam kalau kita goreng macam ni. Hari ni saya nak share resipi ayam yang confirm laku dengan anak-anak. Boleh tumbuk atau kisar bawang merah dengan bawang putih. Lepas tu tumis dengan cili api tumbuk, irisan halia, bawang besar dan tomato. Kacau sebati dan nak bagi naik aroma boleh tambah daun kari. Letak sos tiram, sos cili dan kicap kat manis. Baru dia punya rasa tu balance. Nak bagi berkuah, boleh tambah air. Resipi yang masak kicap je tau. Tapi lamanya saya rasa saya tak share resipi ni. Tapi yang ni lah almost tiap-tiap minggu saya ulang-ulang masak. Resipi yang tak pernah fail. Anak-anak memang tambah nasi kalau saya masak yang ni. Saya rasa mak-mak satu Malaysia ni memang suka sangat buat yang masak kicap kan. Sebab cepat, senang dan rasa dia memang konsisten je sedap. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim.